Apa beza simpan 1 gram 1 bulan dalam akaun seperti ini dan 1 gram 1 bulan secara fizikal macam ni? Okey, kalau nak tahu boleh tengok video ni sampai habis. Jangan lupa save untuk rujukan tuan-puan akan datang. Sebenarnya, kedua-dua ni sama sahaja. Kalau tuan-puan simpan dalam akaun 1 gram, maka tuan-puan akan dapat 1 gram. Kalau tuan-puan simpan 1 gram seperti ini, akan dapat juga 1 gram seperti ini. Beza yang pertama, dalam ini tuan-puan masih belum pegang secara fizikal. Kalau yang ini, tuan-puan dah pegang pun secara fizikal. Beza yang kedua, kalau tuan-puan simpan dalam akaun gap 1 gram 1 bulan, tuan-puan ada pilihan untuk fizikalkan nanti sama ada dalam item yang lebih besar, sama ada dalam bentuk gold bar atau bentuk dinar ke, ataupun boleh pilih nanti. Sebab di akaun ini, tuan-puan hanya mengumpul gram emas. Emas yang belum dibentuk lagi. Kalau tuan-puan pernah tengok emas yang belum ditempa tu kan, macam itulah ibaratnya. Kemudian dah cukup banyak gram, boleh pilih. Tuan-puan nak keluarkan dalam bentuk 1 gram 1 gram ke, tuan-puan nak keluarkan dalam bentuk 5 gram ke, 1 dinar ke, 10 gram ke, hatta 1 kilo pun boleh tuan-puan. Kalau beli terus secara fizikal macam ni, maka tuan-puan akan dapat terus 1 gram macam ni. Tak boleh pilih dah lah. Tak boleh diubah dah bentuknya. Kalau tuan-puan terus pilih 1 gram, maka dekat tangan dapat 1 gram sahaja. Dapat tak? Itu sahajalah. Secara asasnya perbezaan itu. Faham? Kalau faham, boleh sharekan kepada kawan-kawan yang lain supaya video ini bermanfaat untuk semua orang. Okey, gemukkan simpanan, kuraskan belanja. Bagi yang nak mudahkan simpanan emas, terus klik link di bio je untuk bantu sebaiknya.